Tuan. Tuan, nak tanya ni. Macam mana nak naikkan ROI dengan buat bilik sewa? Macam mana nak naikkan ROI? Masuk tu. Pertama sekali, ni yang paling penting. Buat smart lock door. Okay, security. Barulah tenant suka kalau nak duduk rumah ni, kan? Okay, jom kita pergi masuk kat bilik tu. Okay, sekarang ni kita kat bilik master. Nampak macam biasa tu. Nampak macam biasa kan? Memang dekat mata owner, bilik ni nampak biasa. Tapi banyak benda yang owner miss out kat sini. Satu benda yang owner suka, kita letak fridge kat sini. So apa kita tak letak kat luar? Sebab kalau letak kat luar, tenant-tenant semua akan berkongsi fridge diorang. So that's why kita letak kat sini. Diorang sukakan privacy. Tenant bila masuk je dalam bilik, dia dah ada fridge, so senang. So that's why owner suka dengan servis-servis kita. So okey tak? Kan? Okey bang, tapi ada kurang lah bang. Kurang Dia memang ada sebenarnya. ada. Follow. Serius? Follow. Wish, mantap ah. Saya memang nak pergi lah. Ada lagi? Ada. Kat luar. Bang, bang.